Semaikan di jiwa budaya membaca tanpa mengira usia dan bangsa. Budaya membaca suruhan agama pasti bertambah ilmu di dada. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Wan Nur Aisyah Sufia binti Wan Suraidi nama diberi. Lahir di sebuah bumi merdeka yang jauh di luar bandar. Sebuah kampung yang terkenal dengan serunding atau sambal daging, iaitu Kampung Laut. Di Sekolah Kebangsaan Kampung Laut, tempat saya menadah secangkir ilmu pendinding diri. Tampilnya di sini untuk berkongsi ilmu buat tetapan sahabat sekalian. Kawan-kawan sekalian, pada hari ini saya akan mengupas sebuah novel yang bertajuk Miss Obses Sejarah. Novel ini dikarang oleh Haryani Kamilan, seorang pecinta sejarah tanah air. Buku ini bertemakan sejarah kedatangan Jepun yang mengajak kita mengimbau kembali keperitan hidup apabila negara kita dijajah oleh Jepun. Novel yang mempunyai 122 halaman ini diterbitkan oleh Bukit Batu Cave Selangor. Novel yang mempunyai ilustrasi di muka hadapan yang diolah begitu menarik dan menggamit remaja seperti saya untuk membacanya. Bahasa yang digunakan begitu mudah difahami. Tema yang menarik berfokus pada sejarah dengan pendekatan yang unik melalui karakter yang memiliki obsesi terhadap sejarah. Gaya penulisan yang menghibur. Jika mengikuti gaya penulisan Haryani Kamilan yang sebelumnya, buku ini berkemungkinan memiliki jalan cerita yang ringan tetapi tetap kaya informasi. Buku Miss Obses Sejarah mengisahkan seorang pelajar perempuan tingkatan 5 yang begitu obses dengan sejarah. Suatu hari, kelab sejarah di sekolahnya telah mengajukan lawatan ke Muzium Perang Pulau Pinang. Dalam perjalanan, Wani dan rakannya Emma begitu teruja untuk melihat sejarah penjajahan Jepun di negara kita. Dia terngiang-ngiang kisah kedatangan Jepun yang telah diceritakan oleh guru sejarahnya. Wani telah masuk ke alam luar sedar. Dia dan Emma telah melalui satu terowong yang berada di Muzium Perang. Walaupun gurunya melarang, tetapi mereka berdua tetap berkeras untuk masuk ke terowong itu. Dalam perjalanan, mereka ternampak anak tangga yang ketinggian 7 meter. Mereka cuba mendaki tangga tersebut tetapi Emma tidak berjaya. Dia terjatuh ke bawah. Kini, dia berada dalam zaman penjajahan Jepun. Dia telah ditangkap oleh tentera Jepun. Emma telah dijadikan orang tawanan tentera Jepun. Apabila berada dalam tahanan, Emma bertemu dengan seorang kawan baru yang bernama Ahme. Suatu hari, semasa askar Jepun menyerang kubu pertahanan tentera Jepun, Emma dan Ahme cuba untuk melarikan diri. Tetapi, usaha mereka gagal kerana tentera Jepun telah melepaskan 2 das tembakan ke arah mereka. Kaki Emma terkena tembakan menyebabkan dia ditangkap semula dan akan dikenakan hukuman pancung. Wani menjerit memanggil nama Emma yang akan dikenakan hukuman pancung. Tiba-tiba, Emma terdengar Wani memanggil namanya. Emma tersentak. Rupanya Wani sedang mengelamun. Mereka masih lagi dalam perjalanan ke Muzium Perang. Kawan-kawan, yang boleh kita ambil daripada novel ini ialah: pertama, kita hendaklah bersyukur kerana negara kita telah merdeka. Kedua, kita perlu tanamkan sifat patriotik dan cintakan negara dalam diri. Ketiga, kita hendaklah menghargai jasa tokoh pejuang yang berkorban untuk mendapatkan kemerdekaan. Pohon berangan, tempat bertemu, girangnya rasa, si anak darah. Marilah kawan, menggali ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Sekian, terima kasih.